Nadir Al-Nuri telah pun mengumumkan peserta pertama sumut dan rezeki Allah SWT ini adalah suatu amanah yang sangat besar kerana peserta pertama sumut daripada Malaysia itu adalah saya. Pertama sekali saya nak cakap yang benda ni takkan sesekali menjadi tanpa sokongan korang. Tapi the biggest elephant in the room, apakah saya akan terima? Well, di depan saya ni adalah Laut Mediterranean, di mana suatu hari nanti, insyaAllah pada 29 Mac, sumut akan dilancarkan daripada pelabuhan-pelabuhan yang dipilihnya tu menyusuri Laut Samar yang saya duk tengok tu, dan depan laut ini juga saya nak maklumkan, I've already accepted. Dari tahun lalu lagi, saya telah pun banyak berdoa for this to happen, and now it has happened. Sudah tentu dengan pelancaran sumut ni, ramai akan ada pendapat masing-masing yang saya hormati, tapi ini pendapat saya. Pertama sekali, kenapa perlu berlayar? Sebenarnya, ramai saya boleh nampaklah salah faham dengan sumut ni sendiri. Ada yang pernah berkata kat saya, lebih baik hantar makanan melalui pintu Rafah. Ikut pengetahuan saya lah, penghantaran melalui pintu Rafah tu sebenarnya makan masa yang sangat lama. Sangat-sangat lama. Paling cepat pun sebulan ataupun ikutlah tempoh mana pun. Tetapi, sebenarnya daripada awal tu sumut, it's not about hantar makanan. Dan ni bukan suatu rahsia kerana sumut telah pun berisytiharkan dekat laman mereka bahawasanya it's not about hantar makanan semata-mata. Di sini saya nak cakap kat korang dua benda. Pertama sekali, Al Jazeera telah pun mengeluarkan suatu artikel penemuan yang mana seorang ibu hilang anaknya setelah kena bom oleh Israel. I'm gonna say, I don't care anymore. Anaknya tu hilang. Didapatinya kat situ sebenarnya Israel menggunakan thermobaric weapon yang boleh menjana suhu yang sangat panas, lebih kurang 3,500 darjah Celsius. Permukaan matahari seingat saya suhunya 5,700 darjah Celsius. Dah separuh dah tu, lebih daripada separuh, mencapai permukaan matahari, dan itulah yang dilancarkan kepada saudara kita pada tahun 2024. Anaknya yang bernama Sa'ad hilang. Gone. Suhu tersebut boleh mencairkan kita punya kulit, boleh buat macam-macam yang penganiayaan lah senang kata. Dan paling menyentuh perasaan keluarganya adalah dia tak jumpa langsung jenazah dia tu. I'm gonna sail because of that. Dan dia pun tak berhenti kat situ sahaja. Sekarang ni, kadar PUNUH Han dekat tebing barat yang sering kali dilupakan semakin meningkat di bawah penjajahan Israel. I'm gonna sail because of that. Pada masa yang sama, hari ini, saya tak ingat tarikh hari ini, telah pun tular bahawasanya Israel telah meluluskan rang undang-undang yang meluaskan lagi penjajahan mereka di tebing barat. Ketika ini, Masjid Ibrahimi dan Masjid Bilal bin Rabah dalam risiko dirampas daripada penguat kuasa tebing barat. I'm gonna sail because of that. Sebenarnya, isu ni tak settle. Isu penjajahan ni tak settle. Dia memang tak settle lagi. Sekalipun dengan ceasefire ni, makanan diserahkan, tetapi setiap bangsa sewajarnya hidup dalam keadaan bermaruah. Living with dignity. And I'm gonna sail because of that. InsyaAllah, saya akan melayar pada hari tersebut. Masih ada proses pelatihan, dan seandainya direzekikan, kita akan berjumpa di laut ini bermula 29 Mac. Saya tutupnya dengan ucapan terima kasih tak terhingga daripada saya. I'm gonna bring your voice across the Mediterranean for the sake of our people in Gaza.